Ini adalah Eraser wireless earphone yang boleh translate 134 bahasa, yang mana didatangkan dengan dua earbuds yang macam ni, open dekat bahagian telinga. Untuk casing ni, dia ada indikator digital bahagian ni. Ketahanan bateri dengan casing ni boleh tahan sampai 90 jam. Nak install dia punya application pun memang sangat senang. Connect je Bluetooth dengan yang ni, terus dia connect dekat bahagian application ni. So, jom kita test. Apa harga makanan ni? Okey, kita nak translate bahasa Melayu kepada bahasa Jepun. Apa khabar? Di mana hotel saya boleh duduk? Dekat sini. Dia punya prediction bila kita cakap memang dia keluar seketul-seketul. Bukan sekadar translation juga, tapi boleh dijadikan sebagai earbuds yang biasa punya. Maksudnya boleh dengar lagu, boleh tengok movie. Pada masa yang sama, dia boleh dijadikan sebagai voice translation. Dapatkan di beg kuning. Kalau korang yang kaki travel tu, sangat-sangatlah berguna.